Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bersama pada pagi yang mulia ini untuk membicarakan satu skill, satu teknik dan satu cara untuk mendidik anak. Kita sayang kepada anak kita dan anak kita merupakan kita. Kalau kita tengok anak kita, sebenarnya anak kita lah, tapi kalau boleh kita kata tangan kita kan. Tengok tangan, ni tangan kita, ni kaki kita, sebahagian daripada kita. Anak kita sebahagian daripada kita, tapi duduk jauh kat kita. Dia boleh berpisah. Sebab itulah Islam mengajar kena sayangi anak dan kena didik anak. Dan antara cara pendidikan anak-anak ialah beri nasihat, beri petunjuk dengan kelembutan, dengan contoh dan suri tauladan. Tapi ada satu lagi cara untuk mendidik anak-anak. Kalau contoh dah tak boleh, cakap dah tak boleh, arahan dah tak dengar, buat contoh pun tak ada juga, kita kena hukum anak kita. Dan hukuman dalam Islam ialah sebenarnya bukan nak bantai dia, nak pukul dia, tapi untuk mendidik dia. Sebalik hukuman itu ada unsur pendidikan. Islam suruh hukum. Orang tua dihukum buat salah, sebab di sana menghukum, satunya menghukum badan, yang keduanya menghukum hati supaya ada kesedaran. Jadi dengan ilmu yang saya terbatas ini, saya nak kongsi pandangan cara nak menghukum anak-anak kalau dia buat salah. Yang pertama, caranya ialah dengan kita memberi pandangan yang sinis. Maksudnya kita menajamkan pandangan mata. Sebab mata kita ni sebenarnya ada kuasa. Piramli dia sebut, dari mata ada kuasa. Mata ada kuasa. Sebab tu anak-anak kita ni, kalau jenis mata orang bisa, tahu mata bisa? Bisa ni kau tengok je, bulat mata budak diam. Dia kata apa? Abah tengok, abah tengok, abah tengok. Dia tunduk. Dia beritahu kat dia, abah tengok. Maknanya mata tu hebat. Tengah-tengah buat, abah tengok dia. Bukan gitu je. Ada setengah mata orang ni, sampai dia terkoncing. Tengok sampai terkencing orang. Boskan mata yang garang-garang tu. Sebab tu mata yang hebat ini ialah mata yang tidak tengok benda maksiat, tak tengok kemaluan. Untuk kalau buang air, jangan tengok kemaluan lah. Najis, jangan tengok, dan sebagainya. Sebab dia boleh menghilangkan kuasa mata. Dan mata ni, dia punya kuasa. Sebab bila kita tengok anak kita dengan marah tau, dia rasa marah. Biar anak tu rasa marah, biar anak rasa bapak marah. Tapi ada makcik-makcik, bila kita tanya dia, Ustaz, kita tengok kat dia tak jadi apa, kita bulat mata dia, bulat kita balik. Allahuakbar. Tu tak apalah, mungkin dah tak berjaya dengan mata tu. Okey, jadi mata ni kita tengok kat anak kita, beritahu bulat, beritahu satu isyarat bahawa kita nak marah kat dia, supaya dia faham tentang ada kuasa mata. Okey, yang keduanya satu nak sebut mata dia kuasa. Sebab gini, sebab kalau kita suka, mata kita lain tau. Anak kita dapat result tinggi, oh mata kita bersinar je. Tengok mak kita bersinar, tengok kereta baru, Masya Allah, lain mata. Tengok bini baru, muka lain, mata tu lain. So bila kita nak marah, mata tu anak kita faham. Itu isyarat. Yang kedua je, kalau kita tengok mata dia, kita bulat mata, orang Terengganu panggil cerelong. Minta maaf lah kalau tak faham, itu bulat mata tu. Yang kedua je, kalau tak jadi pula, kita bulat mata, keluarkan suara sekali bunyi. Tak tahulah bunyi macam mana, saya pun tak ketunjuk bunyi ke apa bunyi tak tahu. Nak beritahu isyarat ke anak kita bahawa kita sangat tak setuju sampai keluar suara. Okey. Yang kedua, kita boleh juga nak hukum anak kita ni dengan kita memuji orang lain depan anak kita. Setelah kita nasihat tak jadi, puji. Maknanya kita beritahu, tengok si dia macam kamu juga, makan macam kita, ayah dia tapi kenapa dia boleh buat, awak tak boleh buat? So kita buat perbandingan dan puji orang tu, dia tu bagus. Kita tak keji anak kita, tapi kita puji. Puji anak kita, orang lain yang boleh buat. Dia macam kita, besar macam kita, badan macam kita, tapi dia boleh buat. Kemudiannya, cara juga kita nak menghukum anak kita ialah kita tidak mempedulikannya, tak perhatikannya kalau dia minta sesuatu. Bah, Power Rangers bah. Minta Power Rangers. So tadi kita suruh dia tak buat. Bukan sikit ni, kalau dah panjang, baca tidak semayang, tidak dah degil-degil sangat, bukan sekali buat terus hukum.
Kalau dia memang degil tak jadi, kita boleh tak mempedulikan permintaan dia. Kalau dia minta, malah ada orang pula sebut, dia kata, ajar gini pada mak anak awak, beritahu ke anak, dia kata, kenapa abah tak ikut apa yang Alung suruh? Sebab apa? Sebab Alung pun tak dengar cakap abah pun tak dengar cakap lah. So anak kita faham, bila abah tak dengar cakap, sebab apa? Sebab dia tak dengar cakap. So cara menghukum tu lembut, halus sebenarnya. Okey, ringkas saja. Kemudiannya, kalau boleh kita tidak kurangkan beri duit kat dia. Contoh kalau pergi belanja satu hari RM2, bagi kurang sikit. Kurangkan kehendak dia tu. Dalam erti kata, dalam kita macam kita menghukum dia, kalau dia patut nak main, kita kurangkan. Patut pergi ziarah, tak pergi. Patut pergi zoo, janji, bukan, jadi tak pergi. Kenapa? Hukumannya sebab tak dengar cakap selama ni. Okey. Kemudiannya, kita boleh tak tegur anak kita dalam masa yang terbatas. Jangan sampai 3 hari lebih. Kalau masalah teruk sangatlah. Jangan boleh tegur, tak boleh sampai tak tegur. Jangan sampai 3 hari. Jangan sampai 3 hari, sebab la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3. Tak patut orang Islam ni dia berpisah dengan orang Muslim, anak dia ke, isteri dia ke, lebih daripada 3 hari. InsyaAllah. Untuk terusnya, kita jumpa selepas ini. Telah hilang kasih dan sayang, manusia hilang pertimbangan, si kecil yang tidak berdosa menjadi mangsa mereka setelah lahir ke dunia. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita bertemu lagi dan cara nak menghukum anak kita yang seterusnya, kita boleh memberi ancaman kepada anak kita. Ancaman yang mana ancaman tersebut supaya anak kita jangan anggap ringan. Itu saja. Ancaman jangan dianggap ringan. Suruhan kita, suruhan Allah. Ancaman kita boleh kita beritahu, ancaman Allah kita beritahu. Cerita api neraka orang tak semayang, cerita azab kubur orang tak semayang, cerita ular orang tak semayang. Jadi Allah punya ancaman, kita pun punya ancaman juga. Dan saya baca dalam sirah juga, kita boleh hukum anak kita dengan cubit telinga. Dalam bahasa kita, pulas telinga dia. Orang panggil pulas telinga itu, Terengganu tak ada S, dia pakai H saja. So kita boleh tarik telinga. Sebab pernah berlaku kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Bash al-Mazni. Dia cerita, dia kata satu hari mak aku bagi satu bekas kat aku, dalam tu ada buah anggur. Mak aku minta aku pergi hantar pada Rasulullah. Jadi aku bawa pergi. Sebelum jumpa Rasulullah, aku makan tengah jalan. Sebiji, pas sebiji. Sampai kat Nabi dah kurang. Nabi pun tahu nampak kurang. Nabi pula telinga. Tipu je kalau bahasa kita. Pada orang suruh bagi kat orang, selesailah dulu ni, dia makan tengah jalan. So kita jangan buat itu, Tuhan. Yang keduanya, pulas telinga ni boleh rupanya. Jadi boleh pulas telinga. Jangan sampai budak tu dah masuk hospital sebab dia tengok X-ray kepala telinga tu teruk sangat. So boleh pulas telinga, hukuman. Sebab Nabi pernah buat macam tu. Satu lagi, yang ke-9-nya, cara nak hukum anak bila dah tak jadi semua, baru start pukul. Nak pukul anak. Soalan ni, nak pukul anak, alternatif yang terakhir. Okey, bila umur nak pukul anak? Ada orang kecil-kecil dah pukul dah. Umur setahun jagung, pelempang sebiji. Budak tu bukan tahu apa. Sebenarnya anak kita ni kalau kita pukul dia, ada orang dia, geramnya, tolak, dum, angkat, letak dan sebagainya, lempang, cubit. Sebenarnya saya nak kongsi pendapat bahawa kalau kita pukul anak kita, ingatlah kita ni besar mana? Kita besar, badan besar. Anak kecil je. Satu. Yang keduanya, kita lempang cubit dia, dia tak boleh lawan. Kesian. Dia tengok je. Sian. Sampai nangis budak tu. So sebab itulah, layanilah budak-budak. Jangan anggap dia tu besar macam kita. Nak lawan, pergi lawan Gusti wrestling, boleh lawan. Ini budak kecil. Sebab tu kena kasih sayang pada budak-budak. Sebab tu Nabi kata, kalau boleh, ni ulama kata, kalau boleh, pukullah anak tu. Pukul mana guna alat dan sebagainya. Kalau boleh, pukullah anak umur 10 tahun. Sebab Rasulullah SAW bersabda,
murru awladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Nabi kata, suruh anak kamu semayang umur dia 7 tahun. Maknanya umur 7 suruh semayang. Anak tak semayang, dia punya pasal. Suruh dulu, suruh dengan minta buat. Dan kalau umur 10 dia tak buat, boleh pukul. Seperti ulama kata boleh pukul umur anak 10 tahun. Maknanya kalau nak pukul umur 6 umur 7 boleh, tapi jangan teruk sangat, cubit perlahan-lahan sebagai isyarat dan tidak menyebabkan anak tu sakit. Jadi teknik sekarang nak beritahu macam mana nak pukul. Itu dia. Sebab kadang kita pakai sebat aja, budak tu menangis. Okey, yang pertama, kalau nak pukul anak tu, dia kata pukulan yang kita pukul tu biarlah dalam tu, kalau gulai, garam cukup, gula cukup, lemak cukup, semua cukup. Mana kita pukul anak tu, maknanya sakit ada sikit, terasa pun ada, dan insaf pun ada. Nak buat macam mana? Tu kena ikuti seterusnya lah. Macam mana cara nak pukul anak tu. Okey, biar dia sedar lepas pukul, bukan makin jauh. Dia kata, yang kedua je, kalau nak pukul anak, jangan pukul anak kalau kita dah berjanji untuk tidak mau pukul. Contoh begini, kalau gelas pecah rumah kita, gelas pecah, anak kita buat. Bila anak buat, kita tak tahu siapa buat. Kita sebut kat anak kita, okey, siapa buat? Tak aku semua ya? Okey, siapa ngaku, abah tak pukul. Kita kata gitu, siapa ngaku, abah tak pukul. Tiba-tiba kata, saya bah. Oh, kamu ya. Ni sembunyi. Tadi cakap, kalau ngaku, tak pukul. Tiba-tiba kita bang sebab dia. Tuan-tuan, kita sudah tanam dalam pemikiran anak kita satu benda, bapa tak boleh dipercayai. Kalau dah janji, tolong jangan pukul. Kita ini dia. Satu lagi je, kalau kita nak pukul anak tu, nak pukul tengoklah kondisi. Kalau salah sikit sangat, jangan guna pukulan. Boleh maafkan. Tapi kalau besar, boleh dipukul, pukul. Cara nak pukulnya kalau boleh, sebelum kita pukul anak kita, kalau pakai sebat, nanti sebut, pakai benda nak kena pukul, rotan lidi ke yang kita nak pukul, sebelum kita pukul tu, sebelum tu kita kena tunjuk dah, beli. Okey, hari ni abah beli sesuatu harga RM1.50 je ni, 60 sen aja, kalau kena siap ni, letak kat sini. Tengok tu, siapa buat salah, kena. Biar anak kita tengok dulu. Dia tak boleh, bila anak buat salah, tiba-tiba kita pergi ambil dalam kereta, boom, sebab dia. Anak ada 2 azab. Azab yang pertama, sakit, kena pukul. Azab yang kedua, dia fikir, bapak aku pukul dengan apa tadi? Dengan tali apa ke? Dengan so kesian kat dia, tertanya-tanya. Yalah, azab tu tertanya-tanya satu lagi, tak elok. Okey, kemudiannya kalau kita nak pukul anak kita buat salah, jangan pukul depan orang yang dia malu dan dia segan. Dia hormat, jangan. Contoh ya, kalau anak kita dia bawa balik adik-adik dia, kawan-kawan dia kat rumah, kawan sekolah, dia buat pecah ke memang sesuatu benda kita tak suka. Tolong jangan marah depan kawan-kawan dia kat sekolah. Tolong jangan pukul depan teman-teman. Sebab apa? Kalau kita pukul depan teman-teman dia di sekolah, dia akan sebut bapak tak sporty. Yang keduanya, memang bapak dia tu hormat. Yang ketiganya, bapak dia memang tak suka datang ke rumah. Jadi tolonglah nak pukul, nak marah ke, balik budak-budak tu baru cerita kat dia. InsyaAllah. Kita jumpa selepas ini. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Yang seterusnya, kita nak pukul anak kita ni kalau boleh, jangan pukul di tempat yang membahayakan. Jangan pukul tempat yang berbahaya ialah antaranya dada, perut, wajah. Itu tak elok kita pukul, kesian. Dan tempat yang pukul elok di tangan, di buntut boleh, ataupun di tapak kaki kita. Itu tempat yang elok kita pukul lah. Kemudian jangan pukul dengan benda-benda yang membahayakan lah. Jangan pukul dengan kasut. Ambil kasut pagi je punya bapak, takkan ada periuk pun cabut, belanga pergi, senduk, pukul aja. Kalau boleh selipar jangan, batu jangan, batu bata pun ambil, jangan. Kemudian kalau nak pukul, kalau boleh jangan pukul dengan penuh emosi. Yang problemnya kaki pukul. So kalau pukul, saya sebut, kalau kita pukul dengan, ni nak sebut ada satu petua lah, nak pukul bini ke, nak suruh pukul sakit. Satu, pukul kuat tapi jangan sakit. Macam mana pukul kuat tak sakit? Sebab alat pemukul ni katanya jangan panjang sangat, jangan pendek sangat, jangan keras sangat, jangan lembut sangat sampai melilit budak tu. Kalau nak pukul juga boleh petua ni. Petua ni, kalau pakai rotan,
Boleh. Kalau tak nak pakai rotan, nak pukul sebat kaki pukul, dia mesti sebat. Kalau lagi tak sebat, dia tak puas. Cara dia, ambil surat khabar. Gulung surat khabar panjang tu, sebat. Pam, pam. Budak relax je. Lagi bah. Sebab tak sakit. Dia bukan saya sebut gitu. Nak ceritanya, nak suruh pukul satu. Yang keduanya, biar kita puas hati. Kalau kita nak pukul lagi, rotan. Ni kalau rotan, ada kawan saya buat contoh, dia kata ambil dia punya surat khabar, balut dengan rotan. Jadi kita pukul kuat kan, bunyi kuat tapi tak sakit. Setengah-setengah bom mereka tu bunyi kuat tapi meletup tak banyak. Tu dia menakutkan saja. Jadi anak-anak kita pun dia boleh begitulah. Tuan-tuan, pukul bini macam tu juga. Pukul bini ni isteri lah kalau isteri buat salah. Nak pukul macam mana? Tangan bahaya tau. Pukul rotan, kena sakit orang tua ni, sebat memang kena sedap, kena. So bungkus dengan surat khabar tu, pukul. Ataupun ambil kain pelikat, kain batik, dan dipukul orang tua. Ambil kain batik, kemudian ikat di belakang sampai ada bonjol tu. Lepas tu pukul, buat helikopter. Dum. Bukan apa nak bagi tahu supaya dia sakit. Satu, sakit tidaklah, tapi nak pukul hati dia biar terasa suami marah anak dan sebagainya. Kemudian kalau boleh pukul tu, jangan pukul tempat tu aja. Pam. Kalau boleh ubah posisi, sini sikit, sana sikit, supaya dia tu terasa. Bukan sebab kalau tempat tu saja, dia akan rasa mungkin cedera, mungkin sakit, lebam dan sebagainya. Kemudiannya kalau boleh pukul tu, jangan suruh orang lain pukul. Kalau anak kita buat salah, kita mewakilkan pada anak lain. Along, sini jap. Itu bising dengan adik kamu. Tolong ambil rotan, pukul. Beritahu, abah suruh pukul. Bagi pihak abah. Jangan. Dia pun pergi. Ni bising tau. Ni abah suruh pukul. Okey lagi depan abah. Lain kali dia pula. Abah suruh pukul tau. Dia ambil kesempatan. So, hak mukul kita dengan isteri. Kalau isteri pukul, suami pujuk. Suami pukul, isteri pujuk. Dan satu benda, jangan pukul dalam keadaan yang terlalu marah. Sebab tu suami kalau ambil rotan nak pergi, isteri dia, bang, tahu bang, jangan suara bang, sabar bang, pukul. Suami beritahu, isteri beritahu. Kalau isteri nak pukul, suami beritahu. Hati-hati, sebab kadang-kadang dia tak ingat dah, dia sebab dengan Mike Tyson ke apa, dia pukul dan sebagainya. Dan satu lagi, bila kita pukul anak kita, saya pernah jumpa lah, tak cantik betul. Dia pukul anak menangis, dia marah anak menangis. Biasalah tu, dia tangan dia anak nangis. Diam, jangan nangis. Ni sepak kamu. Kan zalim tu. Bila kita pukul, pakilah dia menangis dulu. Kenapa? Dia nak lepaskan perasaan. So jangan sampai menghalang. Awak pukul, awak ni kalau nangis, aku pukul. Tambah pukul. Jangan, biarkan dia begitu. Dan satu lagi, kalau kita pukul anak dia, jangan paksa minta maaf. Faham kok? Okey, minta maaf sekarang juga. Jangan. Biar dia tenang dulu. Dia minta maaf dengan penuh redha dan kesungguhan. Sebab itu muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi, kita pukul ni supaya ada perasaan dan kemanusiaan. Bukan untuk membalas dendam, tapi penuh dengan keredaan. Dan satu dua perkara lagi saya nak sebut. Anak kita, lepas kita pukul dia, tolong lupakan terus. Kita buat lupa. Buat lupa terus. Macam kita pukul hari ni, dah dia kena salah, dia kena hukum. Bila jumpa esok, okey, macam mana, cerita biasalah. Jangan dendam. Sebab budak ni dia cepat lupa tau. Orang tua yang payah lupa. Dan satu dua tip lagi tambah. Ini bukan pukul, tapi nak tambah tip. Kita ni nak suruh anak kita baik dengan contoh. Maksud saya, kalau kita pergi kedai, contoh, kalau pergi kedai, kalau ada duit lebih kita belikan. Lebih 10 sen, 20 sen, 30 sen, RM1. Kalau anak kita ada, kalau boleh, suruh anak kita belajar. Along, tolong pergi ambil duit baki tu. Sebab nak ajar anak kita berani menuntut hak. Kalau hak kita, kena ambil. Walaupun 10 sen, 20 sen. Sebab kadang budak dah, malulah bah, 20 sen tak apalah. Tak, pergi. Kenapa? Sebab hak kita kena tuntut. Macam di Iraq tu. Hak dia, negara dia, macam mana pun, kena pertahankan. Daripada awal, ajar budak tu semangat untuk mempertahankan hak, walaupun kecil. Okey. Yang satu laginya, kalau kita pergi kedai ni, shopping, ini ada duit, ada orang duit tu, duit kita, dia bocor, berlubang. Jangan pula kita lipat ni sampai tuan kedai tak nampak. Anak kata, bah, gini lagi tak nampak. Ajar anak menipu. Tolong jangan. So kalau beli rokok, jangan suruh anak beli.
Nak isap rokok, pergi beli sendiri. Ni suruh bini pergi beli. Kalau isap rokok, lepas isap rokok, yang puting ke putung, lebih sikit tu, jangan tolong buang, sebab dia sebelum buang, tengok bapak, dan sedut 2 kali dulu, jangan buang. So, budak-budak mana tahu. Jadi tuan-tuan, marilah sama kita menghukum anak kita dengan penuh cara dan teknik supaya hukuman itu mendidik, bukan untuk menyakit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hilang kasih dan sayang.